Guys, Assalamualaikum semua. Bersama saya Saiful sekali lagi. Dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Let's get this video rolling. Okay guys, di video kali ni kita riding malam guys. Saya ada TTS pertama ataupun gathering pertama untuk semua pengguna motosikal Vogue FR150 ni lah. So guys, kita isi minyak dulu. So nasib baiklah tempat dia tak jauh daripada rumah saya. Dalam 15 minit sampai lah. Kalau lalu belakang cepat sampai. Kalau lalu highway jauh sikit. Tapi lalu belakang tu jalan gelap lah guys. Pergi saya lalu belakang, balik kan saya lalu highway. Tak tahulah hari ni ramai ke tak. Kalau ramai Alhamdulillah kan. Sebab ni baru first time kan nak jumpa dengan semua pengguna FR150. Saya tak pasti diorang ni banyak di bahagian mana, di negeri mana lah orang kata yang banyak. Tak silap saya kalau lalunya central lah kan, macam kami ni lah, Selangor, KL. Tapi saya dengar-dengar Sabah, Sarawak ramai juga pengguna FR150 ni. Tengok jalan nanti. Kalau ramai mantap lah. Sebab saya pun ada post dekat dia punya social media. Jemputlah semua pengguna-pengguna ni kan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan ni selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan Rawang ni belakang ni je guys. Mantap. Lama tak bawa Sifira guys Sebab motor ni saya bawa weekend-weekend je. Saya tak bawa daily motor ni. Saya daily bawa skuter, bawa pergi kerja semua kan. Lepas tu bila jarang-jarang kita bawa, sekali bawa, oh best, oh seronok. Kita lalu belakang insyaAllah. Semoga InsyaAllah tak ada apa kot. Saya sebenarnya seram lalu belakang ni kan, sebab jalan dia gelap. Lampu FR ni memang betul cerah terang gila lampu dia. Korang tengok. Terang lampu dia guys. Mantap Pak Abu. Braking depan dia nice sebab dah tukar Solfili punya brake lever. Yang padu lah. Cuma untuk FR150 ni, saya nak bagi tahu lah, saya siap. Dia punya brake hose dia, panjang dia ngam-ngam lah. Panjang dia macam brake depan dia sampai ke lever kan, ngam-ngam. Macam brake belakang pun ngam-ngam. Actually ngam-ngam ni dia ada kelebihan dia. Kelebihan dia apa? Kelebihan dia cantik lah, tak ada gelebih-gelebih kan. Tapi kelemahan dia, kalau kita nak tukar aftermarket punya caliper ke apa semua, dia jadi payah lah guys. Macam sekarang ni saya punya ni, ikutkan saya punya brake hose ni dia stretch tau. Dia stretch lah. Jadi saya nak kena tukar juga sebenarnya hose brake untuk depan ni. Saya dah beli dah sebenarnya. Cuma tak tahu lah, saya mungkin salah beli saiz ke apa. Sebab saya pun tak ukur betul-betul. Saya beli 60cm. Bila saya dapat tu, alamak kotor lah pula. Bila saya dapat tu macam pendek je kan. Kenapa saya ambil 60cm? Sebab dia bukan terus ke bawah tu. Dia daripada kotak ABS sampai ke sini. Dia ada dua hose brake tau. Dia bukan macam motor-motor biasa, dia daripada brake lever langsung ke hose brake lain. Yang ni dia daripada brake ke ABS, dari ABS ke caliper. Macam tu lah. Kita dah masuk jalan ni jalan gelap. Tapi Alhamdulillah lampu pun ada. Alhamdulillah lampu ada. Sebelum ni lampu tak ada guys. Jalan ni dulu saya tak suka lalu sebab dia gelap. Lepas tu hutan kiri kanan. Tapi Alhamdulillah yang ni mungkin sebab dah ramai sangat orang duduk kat sini, jadi dia dah ada lampu kiri kanan. Jadi kenderaan pun banyak. Alhamdulillah. Kalau sebelum ni sini memang jalan sunyi, lepas tu gelap. Ni terang dah Alhamdulillah. Balik mungkin lalu sini juga kot. Kalau ikutkan, kalau rembat tu tak sampai 10 minit tak sampai lah. Ni kita masuk ke kiri ni, Gamuda Garden ni guys. Sini je. Cuma restoran tu saya tak tahulah belah mana. Nampak? Gamuda Garden. Try masuk. Kalau tak ada kan kita pakai Waze. Oh iya tu. Sampai lah tu. Waalaikumsalam. Sana parking. Alright. Betul lah ni. Tu dia. Ada race kah?
Jumpa juga Abang Bob. Raya. Selamat Raya Saya Batin ha. Sama lah kita. Tengok motor dia guys. Nanti nak hantar dekat dia boleh tak? Hantar suruh dia buat kan. Okay. Abang Bob dengan Nanti kan baru sampai. Ya, Assalamualaikum Orang paling dekat. Orang dia kena depan lagi. Aduh, ya Allah. Itulah dia. Dia dekat ni dia kena lambat-lambat sikit. Tu baru Melayu lah. Kita tengok dalam video kan, tengok depan mata. Depan mata Asal pakai exhaust balik? Itu nak hantar pergi Tiung Bos. Nak set up apa ECU tu. Okay guys, mati sekejap Kita sampai Gang Muda guys Ni dia restoran dia, Nine Oasis. Masuk-masuk je kita disajikan dengan motor racing daripada AS25 Racing Team. Masuk-masuk je dah disajikan dengan motor racing. Apa macam guys, ini semua racun dunia ni. Ni semua racun dunia guys. Sebagai yang punya so esok hari ini sudah ada lebih more than Masa untuk makan guys, kita beratur guys. Tu makanan yang telah disediakan guys Apa-apa hal kita tengok motor dulu. Apa-apa hal kita tengok motor dulu guys. Apa hal kita tengok motor dulu guys. Ni FR 150 untuk kategori Caprik dan juga ARRC. Exhaust dia mengancam guys. Wiring-wiring dia. Okay, saya nampak satu. Dia pakai motor water pump Mantap. Tayar dia ni Helio tayar Helio. Baru first time nampak brand Helio ni guys. Tengok throttle body apa eraser. Tak tahu throttle body, tak tahu pakai throttle body apa. Makan dulu guys. Makanan ni pun okey kat sini guys. Mantap. Okey guys, kalau korang tengok warna apa yang paling banyak? Of course lah kuning guys. Kita ada kuning, biru dan juga merah. Oh, merah pun boleh tahan. Ramai juga tim Abang Bob. Kita kira siapa menang, tim Abang Bob ke tim saya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ada 9 biji warna merah. Kita kira warna kuning pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, tim kuning menang. Tim Bambok kalah. Paling sikit sekali warna biru lah. Warna biru paling sikit. Warna biru dia ada 1, 2, 3, 4, 5 biji sahaja. So yang popular warna merah dan juga kuning. So warna merah diwakili oleh Abang Bob, warna merah diwakili oleh saya. Sekejap. Ni mengacau lah. Okey guys, saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada yang telah hadir pada malam ni. Tak sangka pula ramai juga yang hadir pada malam ni. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada dalam lebih kurang dalam 24 biji motosikal. Actually ramai lagi sebenarnya, saya dipahamkan, cuma mungkin tak dapat hadir sebab dalam list saya dengar-dengar tadi diorang kata dalam 50 lebih biji. Tapi yang hadir hanya 24 saja. Mungkin ada halangan ke apa, saya tak pastilah. Tapi yang 24 ni pun bagi saya dah sangat-sangat meriah dah. Terima kasih kepada yang telah hadir pada malam ni. Okey, kita ada tim kuning, tim biru dan juga tim merah. Tim merah tu tim Abang Bob. Yang biru ni saya tak tahu. Tim kuning tim saya lah, Bumblebee. Gitu. Okey bang, abang dari mana, motor warna apa, lepas tu apa perasaan abang pasal motor ni? Nama saya Kamarul. Okey. Kamarul Arif, boleh panggil Arif. Saya asal daripada Puchong. Alright.
Apa pendapat saya mengenai Vosh Vosh warna biru motor abang? motor saya warna biru. Alright. Okey, tarikan pertama yang saya beli ni adalah sebab pertama dia mempunyai ABS 2 channel. 2 channel, okey. Ini main selling point lah saya beli motor. Alright, okey. Yang kedua adalah disebabkan lampu dia. Bila waktu malam dia sangat terang. Sangat terang, ini saya setuju. Kan. Yang ketiga dia punya clutch. Sangat lembut. Sangat lembut. Saya sampai tak rasa. Kemudian dia punya transmission memang smooth. Betul. Saya tak nak compare dengan mana-mana brand. Nanti kata saya bias. Tapi dari segi seadanya yang saya sebut tiga ni, pada saya dah puas hati dah. Ya. Fuel apa semua pun pada saya pun memang okey. Handling dia pun mantap. Mantap, okey. Yang paling soalan terakhir. Macam mana harga dia? Okey tak okey? Harga pada saya amat berkepala. Dengan bawah 10,000 dapat motor yang dah cukup lengkap. And then sama, saya minta satu lagi tambahan Okey. meter dia. Okey, meter pada dia. saya dah lengkap dah. Cukup lengkap. Sebab Meter dia dah sediakan dengan temperature, dah ada jam, dah ada voltmeter, tak perlu nak tambah-tambah dah, tepi-tepi apa semua dah tak perlu dah. Pada saya memang puas hati dan terang gila dia punya. Terang gila. Sangat mantap. Okey bang. Nampak tu review jujur daripada pengguna Okey guys, selesai juga sesi TTS kita untuk julung-julung kalinya guys. Sama dengan pengguna-pengguna ataupun owner-owner FR150 daripada Vosh. And hari ini juga kita didatangkan dengan AS25 Racing Team. Ada 2 biji motor yang bakal menggegarkan dunia racing dalam ARRC dan juga Capri. Keluaran daripada kilang. Betul. Motor punya asal. Tak boleh. Kena pakai yang asal daripada kilang. Daripada kilang. Oh. Contoh barang NLK. Abang tahu kan barang NLK. Contoh ada keluarkan crankshaft. Crankshaft tu stroke dia sama dengan standard. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai juga. Tak boleh pakai. Kena pakai standard juga. Original, homologate by factory. Faham. Dah dicek dan sebelum motor ni keluar, sebelum motor ni kami race, kita orang kena hantar part-part dia semua pergi dekat macam kat orang. Dia cek barang ni apa. Yang ni dia kira siap-siap. Betul ke stroke dia, CC dia 150. Ya, dia orang akan QC. Sebab bila kita orang, contoh kita orang champion lah, motor ni kena overhaul. Dia akan cek balik. Lebih-lebih lagi motor ni baru keluar. Kalau doa abang makbul, minggu depan kita orang ada podium, confirm. Amin. Orang tu kena overhaul motor tu. Kan, betul tak? Weh, kuning semua dah hilang dah. Tinggal merah je. Kuning dah hilang, tinggal merah je. Gelap. Nanti kalau jangan gelap tu tak payah. Tak boleh. Memang gelap pun. Cuma helmet ni je yang ada mounting ni, itu yang pakai. Nanti kalau depan gelap tu buka je lah macam tu pun. Okay guys, kita nak berangsur balik. Okay bang. Boleh Right, boleh bang. Balik. Macam Osin dah. Okey. Okay, alright. Hai. Terima kasih. Alright. Okay. Right. Semoga dapat. Kalau nak sekilo bagi tahu. Okay. Okay guys, alhamdulillah settle juga first TTS kita di Gamuda ni. Terima kasih kepada organizer, of course daripada Enforce, untuk first TTS. Mantap habis, makan pun sedap. Balik lah guys. Apa lagi? Okay, balik ni saya nak lalu highway sebab lalu belakang dia seram kat sini. Alhamdulillah malam ni pun ada Bambob, ada juga Azlan Shah Racing Team. Semoga untuk first race ni pada Ahad hadapan 20 hari bulan dapatlah podium. Sebab diorang dah test tadi, diorang dah test di Lita, bukan saja pada performance engine tu, tetapi juga pada ketahanan engine tu sebenarnya. Masuk highway lah, seram. Lalu belakang seram sebenarnya. Lalu belakang ni lagi dekat sebenarnya. Tak apa, kita masuk highway guys. Okay, that's it. That's a wrap untuk video kali ini guys. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada para yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya sebut kita jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye bye dan assalamualaikum. See you.